2 darab 2, 4 darab 2, 8 darab 2, 16, darab 2, 32, darab 2, 64. Pelajar selalu confuse sebab soalan dia confusing. Banyak sangat nombor. Ini adalah form 3, bab 1. Alright, kita tengok. First kali nampak macam banyak sangat benda. So, I akan selesaikan dulu apa yang kita boleh selesaikan. 2 ni sebenarnya boleh selesaikan. Kalau you nak congak dan guna calculator, boleh dapatkan. Yang ni 2 kuasa 2 tu, 2 darab 2 tau. So, yang ni adalah 2, 3M, tolak 36. Okay, sekarang yang ni dengan ni darab. Dapat 32. Nampak tak? 32 tolak 4. Boleh tak Cikgu Debbie ambil yang negatif 36 tu tendang ke sebelah? Boleh. Kalau tolak dia jadi apa? Tambah dengan 36 sama dengan 2 kuasa 3M. Okay, kita congak. 32 minus 4, you get 28. 28 plus 36, you get yes, very good. Okay, so dapat yang ni. Sekarang saya kena samakan dia punya asas. Okay, this is the base. Kena samakan. Samakan dengan sifir 2 boleh tak? Boleh, cuba tengok. 2 darab 2, 4 darab 2, 8 darab 2, 16, darab 2, 32, darab 2, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2 kuasa 6 sama dengan 2, 3M. Dah nampak asas sama boleh potong guys. Bandingkan yang atas sahaja indeks dia. So 6 sama dengan 3M. So apa maksud M tu? Yang ni kan darab melekat. Kalau dia tendang jadi bahagi ya guys. So jawapan M adalah 2. Yes, ini cara congak-congak. Confuse lagi ke? Kejap. Casio Class Swiss boleh guna untuk kira. Yang M tukar jadi X, masukkan semua persamaan dalam calculator. Okay, the only thing here kat sini korang kena tahu, kalau yang equal tu, korang kena tekan alpha calculate untuk dapatkan equal persamaan. Lepas tu, tukar yang M kepada X. So, alpha tekan yang X warna pink tu. Okay, lepas tu baru tolak dengan 36. Okay, sekarang dengar tau. Tekan shift, tekan calculate lagi sekali untuk solve. Equal. Dapat X2 korang. Dapat tak? Sama tak? Sama.